Aku dah lama tak puas hati dengan kau lah. Hal bai. Pengatas sini tiba-tiba nak hal pula. Kau kalau nak ambil budak kau ambil bai. Tiba-tiba cakap kau ni. Dah lama tak kena naik. Kau ni lupa diri kau tahu. Aku dah lama sabar dengan korang ni semua tau. Kalau korang tak puas hati, kita buka game. Kita buka game. Okey, sekarang ni kau nak open game ah. Kalau kau nak open game, jom kita on. Macam pernah tengok motor ni. Abang sayang motor dedek. Ciao. Tempat apa kau bawa aku ni? Jom kita minum dulu lah. Panas ni. Okey, baik. Macam ni dah, baik. Memandangkan aku dengan kau pun dah lama berkawan. Daripada kita bergambat pun tak tentu hala. Aku pun kalau boleh pun tak nak terputus kawan. Okey, baik. Kalau kau dah cakap macam tu, baik. Aku ni turun dari gua aku lah. Aku minta maaf. Aku kan apa? Aku sebenarnya nak ride dengan korang. Aku rindu korang semua ni. Man, bila masa kau boleh datang? Kau ni teman kau pun. Okey, baik. Muhammad. Mari. Assalamualaikum geng. Waalaikumsalam. Sorry ganggu lah. Ni tadi aku dengar korang dah macam ada beramai cerita pasal ride semua kan. Ni aku nak bagi tahu dekat korang. 13 Disember minggu ni Ketua Menteri Melaka ada buat event RSM Members 3.0 yang berlangsungnya di MITC kan. Jadi dekat situ juga ada cabutan bertuah sebuah kereta. Ada banyak diskaun dekat pusat-pusat pelancongan, antaranya dekat Melaka River Cruise. Itulah kawan-kawan yang saya dengar ada 10%. Betul. Dan alang-alang pakcik ni dah cakap 10%, ni nak bagi tahu 10% tu dekat Melaka River Cruise. Jadi kalau korang nakkan 20%, korang boleh dapat dekat MITC, dekat booth MRC dekat sana. Jadi kita datang ramai-ramai, kita support event RSM Members 3.0 dan juga boleh datang dekat Melaka River Cruise dapat diskaun. Tak ada apa-apa syarat ke apa dia? Syarat dia kena pakai baju RSM Members. Hanya di Melaka River Cruise saja. Okey kawan-kawan, kalau macam tu saya dengan rela hati, saya sponsor, saya belanja 10% dan 20%. Jom kita. Turun tongkat kita kawan. Naik tongkat kita lawan. Mana lagi? Melaka! Muncul!